Jadi bintang ni Allah Ta'ala menjadikan selain daripada jadi perhiasan, dengan bintang juga memeliharakan langit daripada setiap syaitan yang amat jahat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah segala syaitan masuk mereka itu ke dalam segala langit dan bawa datang dengan khabaran langit, bawa datang kepada kahanah. Apa kahanah kita nak panggil? Kahanah maknanya pakai tukang menengok, ataupun dengan maksud kita tukang menuju. Panggil menuju sakut habitat. Tukang menengok, tukang menujung. Dia ambil khabaran berita dari langit. Mana ambil berita langit? Hak malaikat mesyuarat. Hak malaikat dia bercakap di sana apa kerongkan akan berlaku apa di mana. Dia dengar hak tu, dia turun mai royak kepada tukang nuju. Tukang nuju beliau menuju akan jadi begini, ini jadi gini, minggu depan akan jadi gini. Walah yang ambil di sana. Tapi dia ambil di sana apa dia tambahlah. Dia sarah hanya lah pula tu, syaitannya tambah hadiah lah pula tu. Juga pak ilmu sihir apa lagu tu, berhubung dengan syaitan. Dulu tak apalah syaitan ambil berita di langit. Apabila di belakang selepas pada mana, maka tak kala diperanak akan Nabi Isa. Tahun miladiah tu lah 2000 apa lah ni, 20 apa tahun orang putih 20 ni lah. Tahun 20 ni mana 2020 ni tu dia kira miladiah tu, tarikh lahir Nabi Isa tu. Dia panggil miladi. Mana kelahiran Nabi Isa, daripada situ sampai sekarang dah 2020 ni. Maka tak kala lahir Nabi Isa, diperanakkan oleh Maryam, lalu tak kala diperanak Isa ditegah, yakni akan segala syaitan itu ditegah daripada 3 lapis langit. Dulu boleh naik pakat tah tu. Apabila lahir Isa ditegah daripada 3 lapis langit, boleh naik sekat 3 je 4 je. Maka tak kala diperanak lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegah daripada sekalian langit. Tak boleh naik selapis pun tak boleh naik dah. Stop terus tak boleh naik. Dulu benar lagi sekat 3 lapis. Lapis yang keempat nak pergi lagi tak boleh dah. Dia 7 lapis tak boleh lagi dah. 3 lapis disekat dah. Tak lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegah, yakni akan segala syaitan itu tegah daripada sekalian langit yang 7. Tak boleh naik terus. Bila dalam keadaan tak boleh naik tu, dia nak curi dengar. Duduk kelayar ke tepi, kalau tak gigit duduk kelayar, duduk keliling, duduk bilik, duduk tempat suara duduk dengar. Nak ambil berita tu dia. Tengok pada kata dunia undang-undang. Ketika dia mesyuarat tak benar keluar masuk, tak boleh masuk dah. Duduk tunggu kat luar dah. Tu duduk ban dengar. Tak. Curi dengar, curi dengar. Bila curi dengar tu dia pegang dengan bital. Habis tu kata bital juga selain pada hiasan langit, untuk jaga langit. Daripada syaitan nak pergi masuk ke habis tu panggil syaitan rajim tu, yang direjam, jadi penggong, jadi punga dengan bintang syihab. Apa tu? Nak jaga.